juta dia tunjuk habis geran semua dia kata. Allah, saya kata. Kesiannya. Saya kata zalim sampai tahap ni hangpa buat noh. Pengamal perubatan tradisional Tok Singa dan Ustaz Rosdi menegur sesetengah ahli perubatan tradisional yang mengenakan cas tidak masuk akal kepada pesakit mereka. Menerusi siaran langsung di TikTok, Tok Singa memaklumkan ada perawat yang mengenakan cas ribuan ringgit sehingga ada pesakit yang terpaksa menggadaikan tanah. Dia memberikan contoh seorang perawat yang bergelar profesor di Pulau Pinang mengenakan cas sebanyak RM4,000 bagi setiap sesi rawatan. Tindakan sebegitu dianggap mengambil kesempatan dan tidak membantu, malah ada pesakit yang tidak sembuh walaupun telah berhabisan wang ringgit membayar kos rawatan. Rp1 juta dia tunjuk habis geran semua dia kata. Allah, saya kata. Kesiannya. Saya kata zalim sampai tahap ni hangpa buat noh. Zalim tu saya kata. Belum saya nak berubat dengan Tok, saya nak tanya satu benda dulu. Kita tanya apa? Dia kata berapa kos rawatan ni? Dia kata, saya kata hang mai sini tuan nampak tabung pun ikhlas. Dia kata minta maaf Tok, saya kena tanya sebab saya dah gadai dah tanah mak saya gadai dah tanah pok saya. Saya kata berapa nilai kerugian? Masa tu saya tak buat live masa tu. Dia kata saya dah hampir 1 juta ustaz dalam masa 1 tahun. Anak dia 3-4 orang tak kahwin perempuan ni, jadi dia ni datang, dia beritahu sebenarnya alam ni betul, dia kata dia nak kahwin dengan anak ni, jadi mak dia ni pun rasa macam percayalah. Sekali buat belah ribu, dia kata Tok Guru dah. Lain ustaz, meninggal umur tu. Allah. Bila meninggal depa ni pi lah. Pipi dia ni dah ada anak dah, ada bini. Kalau nak ambil duit, kalau kata hampa nak panggil kita pergi rumah, hampa nak bayar kos kereta, minyak kereta tu kita faham ustaz. Ni kalau hampa mai kat kita ni pun takkanlah kita nak pau sampai saya tak masuk akal ustaz. Datuk Seri dengan Datin ni main berubat dengan saya. Dia kata Tok Singa ikhlas noh. Dia kata ikhlas ha. Tok saya baru kena dia ni profesor. Dia kena 8,000 ustaz. Allah. Sekali berubat, tapi dia berubat lama lah, 3-4 jam lah. Satu sakit tu dia berubat lama kan. Tapi dia kena cas bayar dulu, resit tunjuk baru berubat ustaz. Allah. Saya dapat lah dia punya ni semua. Orang popular juga. Tapi saya kata Datuk Datin boleh bayar. Dia kata kami sakit, kami nak sembuh. Ni bukan buat cerita ustaz tuan-tuan. Ni bukan buat cerita, ni benda betul. Ni ada di Pulau Pinang. Dan saya dapat nama dia semua. Memang betul. Orang tu memang menjalankan rawatan dan dia seorang profesor. Suruh pergi buat report. Tuan, hari ni perawat berumur ni pun semua pun mereka pun cerdik. Mereka ada satu surat kena sign dulu, persetujuan. Dan benda tu tak boleh bawa pun, tak valid pun untuk mahkamah. Sebab orang tu bersetuju nak merawat dan orang tu setuju dengan harga mereka akan suruh sign dulu, tanda tangan. Jadi benda ni tak boleh nak bawa ke mahkamah. Cuma kita boleh bagi pendedahan supaya orang lebih boleh mengetahui. Dan juga kadang-kadang bila mai terdesak ni, tu saya tanya Datuk Datin bayar angka 8,000, dia kata kami bayar lah. Saya kata sehari dia bawa borang orang tu. Dia kata sehari dia tak ambil ramai, sehari dia ambil 3 orang. Tu pun penuh ustaz. Ustaz Rosdi doakan saya. Dan ada perawat-perawat antara kita ni yang gelak ketawa ustaz, yang seronok ni. Satu saya marah ni Tok Singa. Kita jangan gelak walaupun musuh kita. Kalau musuh kita jatuh, jangan gelak kat dia. Nak beritahu kat perawat, jangan buat macam tu ke orang, kesian ke orang. Buat macam ni, yang mana rasa marah saya marah, ni perjuangan saya untuk nak beritahu pada perawat, tolong jaga imej perawat. Baik, saya beritahu dari yang sahih yang mana Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW daripada Auf bin Malik, iaitu kami menjampi ketika zaman jahiliah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapat kamu dalam hal itu? Lalu Rasulullah SAW berjawab, tunjukkan pada aku. Nabi minta tengok jampi itu. Mana sahabat duk amaikan jampi-jampi zaman jahiliah ni. Kita kena faham, jampi zaman jahiliah ni maknanya orang yang zaman jahiliah ni mereka sembah berhala. Ada yang katakan sampai 360 berhala dan lebih lagi lah. Jadi Nabi kata tunjukkan jampi itu pada aku. Apabila Nabi tengok, Nabi kata apa? Tidak mengapa dengan jampi, asalkan saja tidak adanya padanya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih, hadis Muslim 5862. Jadi saya nak bagi tahu kepada semua yang duk komen orang tu tak betul, orang dia macam ni. Dia ilmu ni dia ada banyak. Ilmu Quran ada, ilmu hadis ada, ilmu petua ada. Ilmu petua ni dia duduk dalam bangsa kawasan tertentu. Macam ustaz kita tengok ilmu dia, ilmu petua dia banyak kepada ilmu-ilmu orang utara di bahagian kawasan setempat dia. Kita kena hormatilah itu cara dan kaedah ustaz. Ada juga macam ustaz kata, ustaz selalu cerita bab rimau bahau ustaz. Apa? Macam saya mengaji bab rimau sidang ustaz. Yalah. Jadi macam tadilah. Kita sebenarnya, bila kita faham, kita akan menghormati ilmu orang lain. Betul. Kalau kita tengoklah pejuang-pejuang kita, Tok Janggut, Mak Kilau, apa semua kan, Tok Gajah, kan? Betul. Ilmu mereka macam tu sebenarnya. Contoh dulu, dia berubat, pasal kau sakit ramai. Padahal dia tak minta duit ikhlas hati bagi dia. Betul. Faham tak?
Masa jadi. Sebab apa? Hubungan dengan Allah tu. Betul? Hubungan dengan Allah tu penting. Tolonglah kesian orang. Kesian. Betul. Sampai kau bayangkan, sampai nak tukar agama Kristian. Kenapa? Kerana butan dengan Alung pergi berubat. Alung kerja dia hari-hari. Tukar agama. Teriak depan saya. Perempuan. Itulah kami jalan lurus. Islam tu lah jalan yang lurus. Jangan keluar. Duduk. Alhamdulillah. Saya dapat, saya sembuh. Sembuh je. Tak apa ada masalah je. Anxiety ya. Kan, saya tahu Lala ni ramai perawat ni, saya tengok kadang-kadang komen ni kan. Macam-macam kan. Sebab apa, saya tengok aku tu. Saya bukan perawat. Tapi saya tahu. Depa ni takut, depa tergugat. Jadi bagi saya macam ni lah, wahai sahabat-sahabat, wahai hackers-hackers yang cuba nak provokasi orang ni kan. Hampa buatlah, ingatlah janji Allah tu maha benar, dan ingat rezeki Allah tu Allah bagi. Jangan kita takut dengan orang. Kita ni kadang-kadang kita hendak, saya ni pun walaupun saya perawat, saya masuk juga live Ustaz Rosdi. Saya dengar, mungkin ada benda yang saya tahu, ada benda yang saya tak tahu. Sama-sama kita belajar. Tak rugi pun. Kalau cakap perawat-perawat nak bergaduh dengan saya kata satu je. Ingat dulu, saya bergaduh dengan doktor-doktor. Satu Malaysia tau. Ada saya lari. Saya lawan sampai saya menang sebab saya tahu kebolehan saya. Tengok kita bergaduh dengan Habib. Ada kita lari gaduh dengan Habib. Tengok sebab bergaduh dengan Habib ada lari. Kita sekali, Ustaz. Kita sekali. Masa tu dia warrior kita dua. Dia tak lari. Bab ilmu orang lama ni mereka meremehkan. Tapi mereka tak tahu sebenarnya orang dulu ni dah buat ilmu ni cukup bagus dah. Banyak dah orang kata kita boleh mengaji, sebab tu kita kata dalam nak belajar ilmu berubat ni, pertama sekali tauhid kena kuat. Ni depa nak naik, depa kena pijak kita ataupun depa kena jual nama. Saya pun tengok kat ustaz punya. Kita hormatilah dia cerita tu, kita pun hormati. Tapi bila ustaz keluar baru-baru ni kata sebut yang tak ada kena mengena dengan ustaz pun, saya jadi macam sampai tahap tu kan hang nak gunakan nama orang, hang nak tunjuk. Bagi saya apa yang ustaz kata tu, pergi belajar lah lagi. Bro, lama pada saya lagi saya tahu. Ingat tak? Tinggal bisa dengar tak saya tipu dia orang, ambil dia orang. Dia tak ada. Cari. Tak tahu. Sebab saya pertama tahu. Bila saya berubat orang pertama sekali, yang saya harap ni penyembuhan pada Allah, sebab saya nak tengok orang sembuh. Saya ingat ni, saya dengar kata orang tua saya, dia kata kalau nak berubat, dia kata dah, ingat hang sedang bekerja dengan Allah, dengan harap duit nak bukit orang. Saya ingat tu. Nak bagi tahu ustaz teruskan ustaz, insya-Allah kawan-kawan ustaz ada lagi. Saya ni pun perawat ustaz, tapi kita ni saling menghormati, kita pun bisa jumpa ustaz, insya-Allah teruskan ustaz. Sebenarnya walaupun perawat benci saya terpulang lah, tapi saya sedang berjuang untuk pesakit-pesakit yang tak inaya. Itu saja. Betul. Ambil duit, boleh ambil duit, tak ada masalah, tapi jangan membebankan orang. Sampai orang nak tukar agama. Hei, nak cakap dengan hang, sebelum hang merawat, aku dah merawat puluh tahun dah. Setelah ni aku rehat, aku bagi empat merawat. Bantulah masyarakat. Saya merendah-rendahkan perawat, tengkorak hang. Perawat yang serendahkan perawat yang ambil duit orang beribu-ribu. Saya boleh kenal perawat bohong ke tak bohong. Tapi jangan cabang saya. Siapa-siapa yang telefon saya merendahkan siapa perawat, saya tengok dia tu memang betul, dia tu memang bantu orang, saya akan bela dia. Saya tak peduli, saya tak kisahlah. Orang tak suka saya pun dapat sel pun. Heran apa? Saya boleh panggil ramai, bukan seorang dua, ramai. Beribu tuan-tuan. Kumpul-kumpul, Allah mahu boleh fikir, hebat apa ni, ambil dia beribu-ribu, tak sembuh. Kalau saya buat malu kot. Jangan macam tu. Pasal, ada orang fikir, pasal jampi. Saya nak ajak tu jampi Melayu. Itulah cara jampi Melayu. Hak rupiah tak ajak lah pandai-pandai belakang dah. Itulah cara jampi Melayu lama-lama. Bahasa jampi Melayu lama-lama. Apa masalah? Itu kita nak buka minda masyarakat Melayu. Itulah perubatan Melayu. Still tak sihat. Cuba tengok. 900 lebih still tak sihat. Lebih pergi hospital. Klinik. Kalau saya tak dedahkan jampi-jampi Melayu, ada orang siapa nak dedahkan? Saya tanya tuan-tuan. Kalau saya tak dedahkan cara jampi Melayu, siapa nak dedahkan? Saya tanya tuan-tuan. Sampai tergadai. Kalau saya tak dedahkan cara Melayu dulu, dia cakap macam mana dengan hantu, siapa yang tolong dedahkan? Tolong cerita kat masyarakat supaya faham. Ada tak? Ni saya dedahkan cara jampi Melayu. Ni bahasa Melayu dulu, cara jampi. Di mana cara jampi Melayu dia tak syirik, tak sekutu pun dengan jin. Dia cuma halau, jangan keluar saja. Dan cara-cara orang tua dulu. Kenapa mustajab? Kenapa menjadi? Kenapa kata-kata ada berkenaan dengan jin itu tepat? Di mana salahnya? Pasal saya pejam mata. Saya kata, saya pejam mata, saya nak buka fikiran. Pejam mata. Supaya pada bayangkan satu, saya nak bagi orang fikir yang kena hesida rukiah-rukiah tu hipnotis. Yang saya pejam mata menjadi tak rukiah, menjadi apa kali rukiah. Itu saja. Saya suruh fikir bukan minda. Tu saya tahu. Jangan sampai saya dedahkan macam tu. Betul tuan-tuan? Saya suruh fikir. Aku tak payah rukiah pun. Orang hesida. Dan aku tak payah rukiah. Orang hesida tu boleh slow, boleh down, boleh lega. Saya suruh masyarakat belajar dengan apa yang sebab boleh fikir. Itu saja. Lepas tu sakit hati. Pasal apa? Pasal saya merendah-rendahkan perawat. Dan saya cakap tuan-tuan, dan saya rawat dulu, saya tak ambil duit tau. Percuma semua, siapa yang tahu?
Saya letak satu tabung, siapa derma. Duit tu tuan-tuan, barang siapa pesakit-pesakit yang main, yang tak ada kaitan, main duit minyak tak ada, duit itulah yang saya bagi. Yang main mana nak kena berubat esok, tak ada duit nak sewa hotel, duit itulah saya bagi. Dan duit itulah saya bagi kat budak saya untuk nak makan. Tu, saya tak bagi dia orang. Saya, habis saya nak belanak bini dia, saya berniaga lah. Saya nak bagi tahu dekat perawat-perawat, saya bukanlah nak merendahkan dia orang. Saya nak bagi tahu kesian kepada pesakit. Saya membela pesakit-pesakit. Saya tak marah nak ambil duit, tapi jangan sampai beribu-ribu. Kalau beribu-ribu tu, lebih baik apa bukan spesialis. Bukan spesialis. Tuan-tuan percaya tuan-tuan. Saya ada spesialis. Beribu pun saya puas hati. Sebab apa? Duduk macam hotel. Perawat tumbuh bagai cendawan. Lepas tu pula, pipi kena beli produk pula. Lepas ubat kena beli produk pula. Produk ni kena beli. Dah lah duit cah dah RM100. Lepas tu pula, merawat kena beli lagi. Produk kena beli lagi. Tak nanya saja. 10 orang. Syak lah. Kalau 4K, 4 kali bayar. Kalau 10 orang, 10 ribu, 4 kali bayar. 4 bulan. Weh, tanya. Banyak, kaya.